Assalamualaikum. Hari ni kita mai tengok 3 resipi dalam satu video. Nak ada resipi apa tik tu mai tengok sekali dah. Resipi mula-mula udang kunyit bawang putih goreng. Lepas tu mai tengok cara dia lagu mana dah. Udang kita mula-mula kali kita sebut kunyit masuk dah. Lepas tu tepung jagung sikit. Cicak ni kita bakar dalam 2 sudu dah. Lepas tu cicak hijau ataupun cicak sot pukau tong dah. Agak-agak dah cak gitu dah. Lepas tu tak boleh lupa telur. Tapi ni kita pakai telur putih saja dah. Lepas tu kita gau gelomok kunyit, telur, kakah pun lekat dengan udang molek tu dah. Lepas tu kita buh minyak masuk dah. Panas minyak perlu dah. Moleknya kita buh minyak dulu saat ni moleknya. Tapi lupa tak apalah dah. Minyak kita panas dah kita buh udang kita gelomok saat ni dah buh masuk. Kucah-kucah wir rata molek dah. Takut lekat koli dah. Lalu menu ni nak buat kena beri garing udang. Udang tu jangan lupa kena beri garing. Kalau kita tunggu udang masak kita buh tepung jagung masuk sikit. Lepas tu garing sikit masuk. Gelomok kakah kita buh tu gelomok dengan bawang putih molek tu dah. Berata molek dah. Mai tengok udang kita masak lagi dah. Ni nak boleh dah ni. Apabila udang kita masak garing gapo molek dah. Ni tara ni molek dah ni. Lepas tu kita kek naik dah. Bawang putih kita gelomok kakak saat ni kita buh masuk. Lepas tu kita goreng bawang putih dulu dah. Bawang putih ni molek ya goreng garing dah. Bila udang kita sejak minyak dah kita buh masuk lebih pinggan dah. Ni bawang kita tara ni boleh dah ni. Garing tara ni boleh dah. Apabila bawang kita garing dah kita tangguh sejak minyak je dulu dah. Lepas kalau pian nampak video ni jangan lupa tolong tekan like, tekan share kita tak dah. Apabila bawang sejak minyak dah kita buh tahu udang dah. Kalau pian nampak menu ni jadi tak jadi jemput komen ayat kita tak dah. Ni udang kunyit kat tiam crop ataupun kun tak kemin kat tiam crop kita sudah dah. Pak kalau pian nak terah boleh kita terah. Tak payah tanyalah komen dah. Resipi yang kedua hari ni spaghetti pad sot tom yum dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu. Lepas tu buh bawang putih dengan lauk kita nak dah. Kita pakai udang dengan air dah buh masuk. Lepas tu kita goreng bawang putih dengan lauk kita buh tu dah masak dulu dah. Lauk kita taruh ni masak dah ni. Lepas tu kita buang minyak tubik dah. Lepas tu kita mau tengok kakah je gapo tik kita bakar dah. Mula-mula kita buh sot tom yum masuk. Lepas tu tumis sot tom yum dulu sikit biar sot tom yum tu masak dah. Lepas tu kita buh sayur masuk dah, carrot, gubih bunga, lepas tu gubih bunga hijau dah. Gubih bunga hijau tu panggil gubih apa? Cuba komen ayat tik kita tak ingat. Lepas tu kita buat air sikit masuk. Lepas buat air kita goreng agak tewi sayur kita buh tu masak dulu dah. Tu kita buh sakar boleh sudu. Bacing sikit bacing. Lepas tu sok cireh sikit. Lepas tu kita buh cicak masuk boleh sudu dah. Lepas buh kakak siap kita goreng dulu kakak tu hancur dah. Lepas tu kita buh lauk kita goreng saat ni masuk. Lepas tu kita buh sen spaghetti ataupun orak spaghetti kita celor air panas siap dah dah. Lepas buh dah kita goreng biar tu gelomok kakah molek tu dah. Belum kita nak buh susu cair tu dah. Kalau pihak kena menu kita dah buat tolong tekan like, share. Lepas tu jangan lupa tekan follow kita tak dah. Agak boleh dah kita buh susu cair masuk sikit. Tak banyak ni. Lepas tu kita goreng biar tu susu cair tu gelomok dengan spaghetti tu molek tu dah. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh lah kek buh pinggan dah. Ni dia meminta kita tak rasa buat dia orang makan nak aja minta yo ya cara buat bet tu lepas tu pun buat video dia. Ni tara ni sudah dah boleh kita dah. Resipi ketiga pak prik kai crop ataupun air goreng garing pak prik dah. Mula-mula kali kita cedek tepung pan crop dah gelomok dengan isi air dah. Isi air ni ikut pakai air apa kita pakai pohon dengan sayap dah. Gau-gau ya gelomok molek tu dah. Lepas tu kita buh minyak masuk dulu dah. Agak minyak panas dah kita buh air kita gelomok pan tok crop saat ni masuk dah. Air yo molek bososo sebab kita tok sewi lekat dah. Kucah-kucah dia sikit aku lekat Lepas tu kita mai tengok tika yo masak dah dah. Dah garing dah. Ni nampak ni merah bet ni boleh lah. Kalau pian nak garing lagi aku angit dah. Taruh ni padah dah. Lepas tu kita kek naik. Kita sejak minyak dulu. Belum kita pergi buat kuah tu dah. Sama taruh sejak minyak kita mai tengok cara buat kuah yo pula lagu mana dah. Style cang kita dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu sikit. Lepas tu bawang putih sikit dia. Goreng-goreng sikit kita naik bahu bawang putih apa dah dah. Agak tu boleh dah kita buh dari 50 masuk sikit.
Lepas tu kita goreng we atas dari 5 pokok tu bahu dah. Agak boleh dah ke tebu bawah besar. Lepas tu terus masuk dengan lada masuk dah. Goreng dia sikit dah. Taruh ni ada dah. Lepas tu kita mai ibu kau tu pula apa dah cilibo masuk sikit. Lepas tu tumis cilibo tu pecah minyak dulu dah. Agak tak cilibo tu pecah minyak dah ke kita bosak tamia masuk dah. Lepas tu goreng besok tamia gelomak cilibo molek dulu dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita buat air masuk dah. Lepas buat air kita tengok kakah ya gopo tu kita bakar. Kakah ya kita bakar sakar dalam 2 sudu dah. Becing ni suka hati lah. Cicak kita bakar 2 sudu juga dah. Lepas tu cicak ejak ataupun cicak potong dah. Cak-cak boleh 3-4 kali cak dia dah. Lepas tu sak sirai boleh sudu. Lepas tu sak cili boleh sudu juga. Lepas tu goreng we kakah yo acu molek tu dah belum kita nak buah ye dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu serak cak tengok rasa sedap lagi. Kalau agak terasa sedap dah ke kita ambil pun jagung pacuk air dah. Kucar-kucar we acu molek. Pun jagung sikit dah tak payah banyak libur sikit je. Lepas tu koboh tengok dia pekat taruh ano. Ni pekat taruh ni boleh dah ni. Agak tu boleh dah ke kita ambil air kita goreng sak ni lah dah. Buh masuk. Lepas tu kita goreng we sok kita buat tu gelomak dengan air molek tu dah. Ni air kita gelomak taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh lah kek berpinggir dah. Lepas kalau pia kena menu ni aja lupa tolong tekan like, tekan share we kita tak dah. Apa for demo nampak menu ni lah mana jadi tak jadi. Cuba komen oyak kita tak dah. Ni menu pak prik kai crop kita. Taruh ni sudah dah. Lepas kalau pia nak terawak boleh kita dah. Tak faham mana boleh komen tanya dah.